Okey, yang ni abang kira suka. Sebab yang ni dia kategori adventure touring. Okey, untuk motor ni pula 700 MT. 700 MT, lepas ni mungkin dia akan keluar 800 MTX. Sekarang dia keluar 700 MT. Tapi harga dia segi hampa mesti terkejut lah. Dengan CC 700 kan, hampa mesti terkejut dengan dia punya harga. Okey, motor ni kalau hampa tengok macam ni, tapi dia akan dapat sekali dengan box kiri dan juga kanan, dan juga satu top box belakang. Motor ni dimain dengan 2 silinder, 4 stroke liquid cool, engine double overhead cam, CC besaran 693, Newton meter of torque 60, triple clutch. Berat keseluruhan motor ni 240 kg. Tank capacity paling best 20 liter. 20 liter kalau kita isi minyak hampir lebih kurang RM50 lah. Macam isi tank kereta kancil loh. Jadi ini adalah motor 700 MT daripada CF Motor. Dua-dua cantik lah. Benda tadi nampak macho gila. Yang ni nampak macam ala-ala adventure punya orang kan. Jadi kalau kita tengok Thailand punya geng sekarang ni, dia dah main bike camping. Maksudnya motor touring-touring macam ni, mereka buat motor 2P camping lah. Motor ni dia main juga dengan TFT meter, tapi kecil je lah. Harga yang dilancarkan 33,888. Jadi 700cc. Berbanding dengan 450 MTX 30. Yang ni 33. Harga dia agak murah lah. Tapi kalau jualan lebih kurang aku rasa dalam 34 lebih kurang lah. Tapi tengok atas permintaan jugalah. Kalau permintaan tinggi, barang tak ada, harga akan melambung. Ini adalah CF Motor 700 MT. Minat ke tak minat motor ni? Jadi dua model ni lah yang kita launching hari ni. Bukan kita launching lah, M4 launching lah, Abang Kiro dijemput sahajalah. Okey, jadi dua ni akan masuk ke pasaran kita dengan harga yang Abang Kiro sebut. Jadi hampa boleh survey-survey motor yang mana yang hampa berkenan di hati. Okey, apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.